tahun 2026 bakal menyaksikan lonjakan besar dalam keupayaan pertahanan udara negara apabila TUDM menerima aset strategik baharu. Bulan ini, 3 drone ANKAS Medium Altitude Long Endurance akan mula beroperasi. Julai nanti, Radar Pertahanan Udara di Bintulu, Sarawak pula akan memperkukuh sistem pengesanan ancaman jarak jauh. Dan pada Oktober, 2 pesawat tempur ringan FA/50M akan menyertai armada TUDM. ANKAS digunakan untuk tujuan pengawasan dan pemantauan udara secara berterusan, memberikan TUDM kemampuan pengawasan yang lebih luas dan efisien. Drone seperti ANKAS bukan sebuah pesawat kawalan jauh tanpa pemandu biasa, tetapi drone tempur berteknologi tinggi yang dibangunkan mengikut kesesuaian operasi masa kini dan masa hadapan. Radar Pertahanan Udara di Bintulu pula akan meningkatkan keupayaan TUDM dalam mengesan ancaman udara dari jarak jauh. Radar baharu meningkatkan daya tindak pantas, manakala FA/50M dengan kemampuan tempur canggih memperkukuh serangan dan pertahanan negara. Keseluruhannya, 18 buah FA/50M akan mengisi lompang pertahanan udara mengimbangi pesawat tempur sedia ada. Dengan aset strategik ini, TUDM dijangka memainkan peranan lebih dominan dalam strategi cegah rintang bersepadu negara.